orang yang talam durmuka itu bertaubat. Tu yang Umi cakap, jangan percaya. Jangan percaya orang. Okay. Tak ada, saya pun baik. So ni kira talam durmuka ni awak dipergunakan ke apa cerita? Cerita suasana dia. Kamaria, waalaikumsalam Kamaria. Jangan panggil saya Ustazah. Don't call me Ustazah. Panggil Umi je. Okay, Kamaria je panggil Umi sahaja. InsyaAllah. Kia-kia. Teruskan jadi baik. Jangan pernah jadi orang baik. Cuma janganlah orang pinjam duit kita bagi. Tahu tak? Jadi baik ni bermakna bukan memberi diri kita atau memberi harta kita. Bagi harta pun sekadar je lah orang pinjam duit RM5. Alah je lah. Jangan bagi RM200. Jangan bagi RM2,000. Macam Umi contohnya kan, adik-beradik saya nak pinjam duit. Itu Umi dia panggil makcik. Adik-beradik ni. Makcik, saya nak pinjam duit makcik. RM3,000 boleh tak? Oh, boleh. Tapi saya cut kosong. Saya bagi RM300 je. Sebab saya mampu saya RM300. Tapi cakap kat dia, makcik bagi RM300, tak payah bayar lain, saya sedekah. Macam saya kerja di sekolah, lepas tu ada cikgu lain tak suka klien saya bising. Cakaplah kat dia, budak-budak Umi, kelas saya bising. Saya pakai mikrofon lagi. Ada aku kisah. Macam tu. Kalau kita yakin kita buat kerja tu betul, kita mengajar, orang berepot ke apa, tak ada masalah. Kalau pentadbir kau datang report, contoh dia kata kita ada buat salah kan, kita mengajar budak bising. Budak bising mesti tahu aktiviti. Mereka kan cakap ni, lepas bangga orang hantar sebab. Gitu. Explain lah. Budak bising sebab saya buat aktiviti. Ramai je cikgu yang tak boleh kawal budak. Masalahnya. Saya tak tahu. Masalahnya tak tahu. Tak payah tahulah. Kalau tahu orang tu kan sakit hati, tak payah. Biar je lah. Panggil, lepas tu explanation lah. Ada kena tindakan undang-undang ke? Tak kan? Kena tegur je lah. Zakiah. Hakiah. Kat sekolah ni macam-macam cerita. Ada cikgu macam ni, ada cikgu macam ni, ada orang macam ni, orang macam ni, ada geng-geng macam-macam. So, cikgu jugalah manusia biasa. Kat mana ada benda tu? Kalau pergi pejabat pun ada juga geng-geng. Kalau pergi dekat mana? Semua ada, tak ada masalah. Yang penting ialah kita tahu kerja kita. Kita tahu kita buat apa. Kalau masuk dalam kelas budak bising, dan kita belajarlah kawan kelas. Susah ni nak terangkan pun saya tak ada kawan. Dengan seorang pula tu baru kat sekolah. Budak-budak buah ke? Tak boleh nak kawal satu tip saya sebab Umi ni jenis cikgu yang baik kot. Ni cikgu yang tak adalah jenis garang sangat. So how I bagi budak Umi macam masuk kali pertama tu saya tak buat nice lagi dah. Saya cakap sini. Kali kedua masuk saya buat. Dia bawah sangat. Saya lembut tak garang. Nampak saya garang ke? Saya pun tak garang. Budak-budak. Tapi saya tegas. Budak-budak ni takut cikgu tegas. Bawah sangat dalam sekolah mana ni Akia. Cikgu-cikgu lain masuk kelas tu okey tak? Bising juga ke macam mana? Apalah macam mana? Ramai je cikgu kat sekolah Umi yang masuk kelas tu bising. Cikgu depan. Tolong diam. Lepas tu Umi lalu. Lalu. Ada yang tu yang takut kat kita tu kenapa kan? Okay. Kita kena cari apa sebab dia bising. InsyaAllah akan ada jalannya tu. Hakia baru posting ke? Allahumma. Kita baru posting pengalaman lah dia mengajar. Tak apa, pelan-pelan kita akan. Cikgu ni macam ni. Cikgu ni dia kena garang. Bukan garang, dia kena lembut dengan budak tapi tegas. Ada cikgu tu cakap kat Umi tolonglah bawa kat student saya ni. Saya kata apa pun tak dengar. Ni lah masuk dalam kelas tu. Kau serius tu? Macam ni? Kau masalah? Saya garang. Tanya budak SMKB. Ada sini bekas SMKB ada tak?
ataupun tengah belajar masuk. Saya garang ni garang lah. Cikgu sini aku tahun depan nak benci dah. Okey, kita akan berhenti pukul 2. Nak solat zuhur dah. Nah, tadi kita sembang pasal diet kan. Ni geng-geng diet dah keluar. Zana dah keluar dah. Kalau tak jiwa macam mana ni, saya tak ada jiwa dah semangat. Bukan impian dan bukan kerja saya nak. Lepas tu jadi cikgu kenapa? Akhir jadi cikgu kenapa? Penat tu kalau kita buat satu benda tu tak ada jiwa. Kita buat kena terpaksa. Jadi macam hari-hari kita melalui macam neraka. Contoh je tu lah. Budak bising, kawan-kawan tak sporting, macam-macam kerenah kat sekolah. Menjadikan kita ni hari-hari pergi sekolah dalam keadaan yang sedih. Sebab ibu. Mestilah sebab ibu suruh begini. Tak apalah sebab ibu suruh kan. Nak dengar kisah saya tak? Ada tak dengan kisah Umi? Kenapa saya jadi cikgu? Cita-cita saya sebenarnya jadi peguam. Umi tak nak jadi cikgu Akia. Saya nak jadi peguam. Tapi dah masuk